HB rendah waktu hamil bahaya untuk ibu dan bayi. Ramai mama tak tahu bila HB rendah masa mengandung bukan mama je yang terjejas tapi baby dalam perut pun boleh alami risiko yang sangat serius. HB ni adalah singkatan kepada hemoglobin dan hemoglobin ni penting sangat sebab dia bawa oksigen dalam darah. Jadi bila paras HB ni rendah, oksigen yang baby terima pun akan berkurang. Bayi boleh jadi lemah, lahir pramatang ataupun berat kurang dari sepatutnya. Paling menakutkan, mama sendiri pun boleh alami tumpah darah. Paling menakutkan sekali, mama sendiri pun boleh alami tumpah darah masa bersalin. Kadang kita ni sebagai ibu mengandung rasa cuma penat tu biasa. Yelah sebab kita mengandung kan. Tapi kalau cepat letih, pening, muka pucat, kuku pucat ataupun jantung rasa laju, itu adalah antara tanda-tanda paras hemoglobin rendah. Nak naikkan hemoglobin ni, mama kena jaga pemakanan. Contohnya makan daging merah, hati ayam, bayam ataupun kerang. Dan jangan lupa paling penting makan ubat zat besi yang doktor bagi. Walaupun rasa pahit tapi ubat itu penyelamat.